Technical, candlestick pattern. Lepas tu korang nampak pula chart pattern. Ini ramai orang terlepas pandang. Kesilapan trader kalau mereka tak fokuskan kepada apa news yang nak keluar pada minggu tersebut. 90% trader akan fokuskan kepada technical analysis mata-mata. Bukanlah tak boleh. Boleh. Maksudnya kalau data tu keluar pun belum tentu bagus untuk USD. Kalau data tu bagus. Kalau dia buruk pun belum tentu pula dia untuk jatuh. Dia pelik sikit kan. Yang menentukan ialah bagaimana pasaran mentafsir data tersebut. Bukan nombor semata-mata, bukan technical analysis semata-mata. Pernah tak korang nampak data tu keluar tapi market pergi bertentangan ke arah teknikal korang ataupun fundamental yang korang tengah analisis tu? Pernah ataupun tak pernah? Cuba korang komen. Jadi nak gunakan yang mana? Selarikan technical dan juga fundamental, baru korang akan dapat direction yang sebenar. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa like, komen dan follow TikTok saya. Okay? Assalamualaikum.